Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang diucapkan ke Majlis Penutup Pertandingan Innovation and Revolution in Education College Vocational Sungai Petani 1 2025. Hadirin dipohon bersedia bagi menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Kedah dan lagu KVSMT. KVSMT-KPM, institusi penuh kepakaran menuju arah cemerlang, bersama membina masa depan. KVSMT sentiasa di hati, mengoptimalkan potensi, kemahiran dan profesional, perintis
Vocational. Bagi memberkati majlis pada hari ini, majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Hamid untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari yang penuh keberkatan ini kami merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat-Mu kerana dengan limpah kurniamu Majlis Penutupan Pertandingan Innovation and Revolution in Education College Vocational Sungai Petani 1 tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kurniakanlah keberkatan dan rahmat-Mu ke atas segala usaha yang telah dilaksanakan oleh para peserta, penganjur, guru-guru, pensyarah serta semua yang terlibat dalam menjayakan pertandingan ini. Jadikanlah segala idea dan inovasi yang dipersembahkan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang mampu membangunkan pendidikan negara serta memberi manfaat kepada umat manusia seluruhnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi kejayaan, jadikanlah pertandingan ini sebagai wadah untuk menyemarakkan budaya inovasi, memperkukuhkan semangat kerjasama serta melahirkan generasi pelajar yang kreatif, berfikiran kritis dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran masa depan. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberkati perjalanan kami selepas ini. Lindungilah kami dari segala musibah dan berikanlah kami kekuatan untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas pimpinan bacaan doa itu sebentar tadi. Hadirin sekalian, pertandingan Innovation and Revolution in Education Spire KVSP 1 2025 merupakan program khas peringkat kebangsaan anjuran Kolej Vocational Sungai Petani 1 dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru KVSP 1 yang bertujuan untuk mencungkil bakat dan kemahiran pelajar Kolej Vocational dan Sekolah Menengah Teknik seluruh negara dalam mereka cipta produk bertemakan TVET 316 Innovation in Every Skill. Bagi memulakan acara, majlis mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Hajah Misiah binti Halim, Pengarah Kolej Vocational Sungai Petani 1 untuk menyampaikan ucap mula. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang Berusaha Tuan Rosli bin Syakban, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan TVET. Yang Berusaha Barisan Pengarah Kolej Vocational seluruh Malaysia, Timbalan-timbalan pengarah yang dihormati jawatan kuasa pengelola, para pensyarah, para peserta pertandingan serta hadirin yang dihormati sekalian. Marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Yang Maha Esa kerana kita dapat sama-sama berkumpul dalam suasana yang ceria dan penuh keterurjaan di Majlis Penutup Pertandingan Innovation and Revolution in Education Sphere yang bertemakan TVET 360 Innovation in Every Skills. Sekalung tahniah dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh ahli jawatan kuasa Pertandingan Innovation and Revolution in Education tahun 2025 yang bertungkus lumus
untuk menjayakan program tersebut yang mempunyai objektif dan strategi untuk meningkatkan kemenjadian para pelajar kolej vokasional di seluruh negara. Hadirin sekalian, antara objektif pertandingan ini ialah menggalakkan pemikiran yang kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar. Pemikiran yang kreatif dan inovatif dapat ditakrifkan sebagai keupayaan seseorang untuk menghasilkan idea baru, asli dan luar biasa melalui daya imajinasi dan inovasi serta boleh menghasilkan pelbagai penyelesaian untuk sesuatu masalah yang belum difikirkan oleh orang lain. Sebagai contoh, kebolehan untuk mencipta, mengolah dan mengembangkan idea sedia ada menjadi sesuatu yang unik dan mempunyai nilai tambah serta mempunyai nilai komersial. Pertandingan tersebut untuk turut memupuk kemahiran abad ke-21 yang melibatkan aspek komunikasi yang berkesan. Komunikasi berkesan ialah proses pertukaran idea, fikiran, maklumat dan data antara penghantar dan penerima yang bertujuan agar mesej dapat disampaikan dengan jelas dan difahami sepenuhnya oleh penerima. Komunikasi yang berkesan amat penting di kalangan para pelajar yang akan meneroka dunia pekerjaan yang memerlukan mereka berkomunikasi dengan rakan sekerja dan juga majikan. Komunikasi yang berkesan juga dapat mengelakkan sebarang salah faham atau konflik yang mungkin timbul akibat mesej yang tidak jelas. Para pelajar juga dapat mengaplikasikan teknologi terkini dalam membangunkan produk atau projek inovasi mereka. Teknologi yang sedang hangat diperkatakan pada masa kini seperti teknologi kecerdasan buatan dapat diaplikasikan oleh para pelajar dalam mereka cipta produk mereka. Teknologi kecerdasan buatan merupakan salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu produk mempunyai kepintaran, melakukan tugasan dan fungsi mirip seperti pemikiran manusia. Hadirin yang dihormati, institusi pendidikan seperti kolej vokasional juga bertujuan memupuk budaya penyelidikan dan pembangunan dalam kalangan pelajar melalui pertandingan tersebut. Penyelidikan dan pembangunan merujuk kepada aktiviti inovatif yang dijalankan oleh sekumpulan individu, syarikat atau kerajaan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan baharu atau untuk menambah baik produk atau perkhidmatan yang tersedia ada. Para pelajar di seluruh kolej vokasional mempunyai peluang untuk memupuk budaya tersebut melalui pertandingan yang kita anjurkan ini. Marilah kita sama-sama berdoa agar pertandingan Innovation and Revolution in Education di KVSP1 ini berjaya mencapai objektif yang telah digariskan. Kejayaan dalam menganjurkan pertandingan tersebut wajar dikongsi oleh semua pihak yang terlibat dan kita turut menggalas misi Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha memartabatkan pendidikan TVET di negara kita. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Puan Pengarah atas ucap mula yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, mari kita dengarkan amanat dan ucapan perasmian pada hari istimewa ini. Untuk itu, majlis dengan penuh bangganya mempersilakan Yang Berusaha Teknologis Rosli bin Syakban, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan TVET, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia, bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Penutup Pertandingan Innovation and Revolution in Education Kolej Vokasional Sungai Petani 1 2025. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang Berusaha Teknologis Haji Misiah binti Halim, Pengarah Kolej Vokasional Sungai Petani 1, Yang Berusaha Barisan Pengarah Kolej Vokasional seluruh Malaysia, Timbalan-timbalan pengarah yang dihormati Jawatan Kuasa Pengelola, para pensyarah, para peserta,
pertandingan serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmatnya, kita dapat berkumpul dalam majlis yang penuh inspirasi ini, iaitu majlis penutup pertandingan Innovation and Regulation in Education yang bertemakan TVET 360 Innovation in Every Skill. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur, khususnya Kolej Vocasional Sungai Petani 1 atas usaha proaktif menjadi tuan rumah dan menjayakan program ini dengan penuh dedikasi. Hadirin sekalian, kini dalam era revolusi industri 4.0, kita menuju ke arah masyarakat digital yang meletakkan inovasi itu bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan. Pelajar vokasional hari ini bukan sekadar pengguna teknologi tetapi pencipta solusi. Mereka adalah juru teknik, mereka bentuk, pengatur cara dan pemikir kreatif yang akan membentuk masa depan negara. Tema TVET 3.0 360 Innovation in Every Skill amat bertepatan dengan aspirasi pendidikan TVET. Ia menekankan bahawa setiap kemahiran, sama ada dalam bidang otomotif, timpalan, perhotelan, kejuruteraan elektrik, fashion atau teknologi maklumat, tetap mempunyai ruang untuk ditambah nilai melalui inovasi. Inovasi bukan hanya tentang ciptaan baru, tetapi juga tentang penambahbaikan, keberkesanan dan kebolehkelaksanaan dalam dunia sebenar. Saya amat berbangga melihat penyertaan ramai pelajar daripada pelbagai kolej vocational dan sekolah menengah teknik yang tampil dengan idea-idea segar, rekaan kreatif dan penyelesaian praktikal. Hal ini membuktikan bahawa pelajar kita bukan sahaja berbakat, tetapi juga berani mencabar norma dan berfikir di luar kotak. Hadirin yang dihormati sekalian, pertandingan seperti ini bukan sekadar medan persaingan, tetapi juga platform pembelajaran, perkongsian dan permekasaan. Ia menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan membina keyakinan diri. Inilah nilai-nilai yang kita ingin dan perlu ditanam dalam generasi muda, selari dengan nilai madani yang menekankan keterangkuman, kemampuan dan daya cipta. Saya menyeru agar semua peserta meneruskan semangat inovatif ini, bukan hanya untuk pertandingan, tetapi dalam setiap aspek kehidupan dan kerjaya. Jadikan inovasi sebagai budaya, bukan sekadar aktiviti. Sebelum menutup bicara, terimalah serangkap pantun daripada saya. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap diberi. Inovasi menjana kemajuan, kemahiran membina jati diri. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan penutupan pertandingan Innovation and Regulation in Education Kolej Vocasional Sungai Petani 1 peringkat kebangsaan bagi tahun 2025. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berusaha Teknologi Surasli untuk ucapan perasmian sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah acara kemuncak buat semua peserta bagi mengetahui siapakah pemenangnya. Ayuh kita berikan perhatian bagi pemenang pingat emas.
Tahniah kepada semua pemenang pingat emas. Kini kita beralih ke pemenang pingat perak. Mari sama-sama kita saksikan. Tahniah buat pemenang pingat perak. Berikutnya kita akan saksikan pemenang pingat gansa. Ya, itulah tadi pengumuman pemenang pingat gansa. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang yang telah dinobatkan sebentar tadi. Saya mewakili pihak penganjur memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kesulitan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, saya Muhammad Syazwan Hamdi Muhammad Syarif. Nutup majlis dengan kalimah mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.